Murid-murid, cuba perhatikan pada gambar yang cikgu berikan ini. Apa yang kelainan yang ada pada gambar ini? Apa yang lain ya pada tempat letak kenderaan ini? Cuba kamu perhatikan. Cikgu rasa yang lain pada tempat kenderaan ini adalah lampu yang terdapat pada bahagian atas ini. Terdapat lampu warna hijau dan lampu warna merah. Tapi kan, kenapa lampu-lampu ini dipasang di tempat letak kenderaan? Cikgu pun nak tahu juga ni kenapa. Kalau murid-murid nak tahu kenapa lampu ini dipasang di tempat letak kenderaan, mari bersama dengan cikgu. Assalamualaikum anak murid cikgu yang ceria ni. Apa khabar semua? Selamat pagi semua. Cikgu harap semuanya sihat hari ini. Okey, murid-murid, hari ini bersama dengan Cikgu Syu lagi untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah mengenai tempat letak kenderaan yang mesra pengguna. Bagaimana tempat letak kenderaan yang mesra pengguna? Murid-murid dah lihat kan gambar yang cikgu tunjukkan tadi. Itu adalah salah satu tempat letak kenderaan yang mesra pengguna. Bagaimana mesra pengguna itu? Lepas ni kita boleh lihat. Okey, jom. Okey murid-murid, sebelum itu mari kita lihat dulu apa yang murid akan dapat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk hari ini murid akan dapat bercerita berdasarkan gambar dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okey murid-murid, sekarang mari kita lihat apa aktiviti yang murid akan laksanakan untuk pembelajaran hari ini. Ada 3 aktiviti yang murid akan laksanakan untuk hari ini. Yang pertama, murid akan membaca dan memahami maklumat berdasarkan petikan dan gambar. Kemudian aktiviti yang kedua, murid akan melengkapkan maklumat dengan betul. Kemudian aktiviti yang ketiga, murid akan menjawab soalan chat form yang diberikan oleh cikgu nanti. Okey murid-murid, mari kita lihat dulu aktiviti pertama kita iaitu kita akan membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Jadi, murid bolehlah rujuk dalam buku teks pada muka surat 115. Okey murid-murid, mari kita baca cerita ini. Baca bersama dengan cikgu ya. Okey, tempat letak kereta mesra pengguna. Pada suatu hari, Zara menonton kembali rakaman video yang dirakam semasa berkunjung ke sebuah pasaraya. Okey, jadi dalam cerita ini ada watak Zara. Zara ni dia menonton semula rakaman video yang telah dia rakam semasa dia berkunjung ke sebuah pasaraya. Jadi, Zara ni pergi ke pasaraya dengan siapa? Dengan Zara dan keluarganya. Kemudian dia berkunjung ke sebuah pasaraya. Semasa nak pergi ke pasaraya tu, Zara menaiki sebuah kereta bersama dengan keluarganya. Okey murid-murid, sekarang mari kita lihat pada gambar dan frasa yang diberikan dalam buku teks masing-masing. Okey, kita lihat pada gambar yang pertama di mana dia menunjukkan sebuah pasaraya. Okey, pada di bawah ini diberikan frasa bersama dengan gambar. Okey, kita lihat apa frasa yang diberikan. Melihat papan tanda elektronik. Kemudian yang kedua, menunjukkan bilangan ruang letak kereta yang kosong. Jadi dalam gambar ni kita boleh lihat ada sebuah papan tanda elektronik yang menunjukkan di mana ada nombor yang menunjukkan ada bilangan kereta yang ada dalam pasaraya ini. Dia menunjukkan bilangan tempat kenderaan yang dah penuh dan yang masih kosong lagi. Kemudian pada gambar yang kedua, kita tengok dalam gambar yang kedua, Zara dan keluarga dia dah masuk ke tempat letak kenderaan. Jadi dia berpusing-pusing mencari tempat untuk meletakkan kenderaannya. Jadi kita lihat frasa yang diberikan. Melihat 2 warna lampu. Lampu merah ada kereta, lampu hijau tiada kereta. Murid-murid masih ingat lagi kan gambar yang cikgu berikan tadi di mana ada 2 warna lampu. Lampu itu menunjukkan sebenarnya lampu merah menunjukkan ada kereta pada tempat letak kenderaan tersebut. Manakala lampu hijau yang menyala menunjukkan tiada kereta yang diletakkan di tempat tersebut. Jadi,
bila ada lampu ni memudahkan pengguna ataupun pengunjung untuk berkunjung ke pasaraya. Jadi dia dah tahu dekat mana dia boleh letakkan kenderaan mereka. Kemudian mari kita lihat pada gambar yang ketiga pula. Di sini dalam situasi ini Zara dan keluarganya telah melihat ada sebuah tempat yang menunjukkan lampu yang berwarna hijau. Okey, jadi itu menunjukkan tempat letak kenderaan itu boleh letak kenderaan Zara dan keluarganya. Jadi apa frasa yang diberikan? Menunjukkan ruangan tempat letak kereta yang kosong. Jadi kemudian yang kedua, dapat melihat daripada jarak jauh. Kemudian yang ketiga, memudahkan pengguna. Jadi sebenarnya dalam situasi ini Zara dia dah jumpa ruangan untuk letak kenderaan yang masih kosong sebab lampu yang berwarna hijau. Jadi warna lampu tu boleh lihat daripada jauh. Jadi Zara boleh tahu dan memberitahu kepada ayahnya. Jadi sistem lampu ni memudahkan pengguna yang mengunjung ke pasar raya. Okey, lihat pada situasi gambar yang keempat. Jadi Zara dan keluarganya berjaya meletakkan kenderaan di ruangan yang dia dah lihat tadi. Jadi apa frasa yang diberikan? Meletakkan kenderaan, lampu bertukar warna dan masuk ke pasar raya. Jadi dalam situasi gambar ni apabila Zara dan keluarganya meletakkan kenderaan di sini secara automatik, lampu ini bertukar kepada warna merah menandakan ada kenderaan telah diletakkan di situ. Baiklah murid-murid, kita dah selesai pada aktiviti pertama kita tadi iaitu membaca dan memahami gambar dan petikan yang diberikan. Jadi, kita teruskan kepada aktiviti yang kedua kita akan melengkapkan maklumat dengan betul. Jadi, pada muka surat yang sama, murid boleh rujuk dalam buku teks. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang mari kita lihat semula cerita yang telah diceritakan oleh Zara tadi, di mana Zara melihat rakaman video. Okey, Zara dan keluarganya telah berkunjung ke sebuah pasar raya. Zara dan keluarganya menaiki sebuah kereta. Jadi, daripada cerita ini kita nak sambungkan, kita nak lengkapkan maklumat kita akan lengkapkan maklumat berdasarkan gambar dan frasa yang telah diberikan. Murid-murid boleh lihat pada gambar pertama, kedua, ketiga dan keempat bersama dengan frasa yang diberikan. Jadi frasa ini kita akan lengkapkan dia untuk membuat ayat yang baik. Baiklah murid-murid, kita lihat satu persatu gambar dan frasa yang diberikan. Okey, pada gambar yang pertama kita dah lihat situasi tadi dan frasa yang diberikan adalah melihat papan tanda. Jadi melihat papan tanda ni kita nak bina ayat yang sempurna dan ayat yang gramatis. Jadi bagaimana? Kita ingat balik siapa yang lihat papan tanda elektronik ini? Semestinya Zara. Okey, jadi ayat yang lengkap adalah Zara melihat papan tanda elektronik di pasaraya tersebut. Okey, itu adalah ayat yang lengkap. Kemudian frasa yang kedua adalah menunjukkan bilangan ruang letak kereta yang kosong. Okey, jadi dekat depan apa subjek dia? Apa yang ditunjukkan? Papan tanda elektronik itu menunjukkan bilangan ruang letak kenderaan yang kosong. Okey, kita teruskan kepada gambar situasi yang kedua. Okey, di mana frasa yang diberikan adalah melihat dua warna lampu. Jadi bagaimana kita nak bina ayat yang lengkap? Okey, siapa yang lihat dua warna lampu tersebut? Zara melihat dua warna lampu di tempat letak kenderaan. Okey, itu dah cukup lengkap sebab di mana ada subjek dan ada predikat pada belakang ini. Okey, kemudian yang kedua, frasa yang kedua, lampu merah ada kereta, lampu hijau tiada kereta. Jadi kita boleh bina ayat majmuk menggunakan frasa ini. Bagaimana? Okey, jadi lampu merah menunjukkan ada kereta, manakala lampu hijau menunjukkan tiada kereta di ruang letak kereta.
Okey, kita lihat pada gambar yang ketiga. Okey, frasa yang diberikan adalah menunjukkan ruangan letak kereta yang kosong. Jadi, kita nak bina ayat ni macam mana? Apa yang kita nak tunjukkan? Siapa yang tunjukkan ruangan itu? Okey, jadi lampu hijau menunjukkan ruangan letak kereta kosong. Jadi, ayat ini kita katakan lampu hijau itu menunjukkan ruangan tempat letak kereta tu masih kosong. Kemudian, frasa yang kedua dapat melihat dari jauh. Jadi, bagaimana kita nak bina ayat ini? Siapa yang dapat lihat daripada jauh? Zara. Okey, Zara dapat melihat lampu tersebut dari jauh. Jadi, kemudian yang ketiga, memudahkan pengguna. Apa yang memudahkan pengguna? Lampu tersebut memudahkan pengguna untuk meletakkan kereta. Okey, kita lihat pada gambar yang terakhir, gambar yang keempat. Frasa yang diberikan adalah meletakkan kenderaan. Okey, jadi siapa yang letakkan kenderaan? Selepas keluarga Zara meletakkan kenderaan, lampu bertukar warna merah. Jadi apabila Zara dah letakkan kenderaannya, keluarga Zara tu dah letakkan kenderaan mereka, jadi lampu itu secara automatik terus bertukar kepada warna merah. Sebab itu menandakan sudah ada kereta diletakkan pada ruangan tersebut. Jadi frasa yang ketiga, masuk ke pasar raya. Jadi siapa yang masuk ke pasar raya? Zara dan keluarganya keluar daripada kereta dan masuk ke pasar raya. Okey murid-murid, kita dah selesai laksanakan dua aktiviti utama kita hari ini, iaitu membaca dan memahami gambar dan petikan yang terdapat dalam buku teks masing-masing. Kemudian aktiviti yang kedua kita tadi melengkapkan maklumat dengan betul. Jadi, apa tugasan murid perlu laksanakan untuk pembelajaran hari ini? Okey, murid perlu jawab soalan chat form yang cikgu berikan nanti. Jadi, apabila dah siap chat form tersebut, murid tidak perlu screenshot sebab cikgu akan terima terus markah yang telah kamu jawab nanti. Jadi, itu sahaja pembelajaran bersama dengan cikgu hari ini. Jadi, cikgu ucapkan terima kasih kerana bersama dengan cikgu hari ini. Semoga kamu semua kekal sihat, jaga kesihatan, jaga SOP dan duduk di rumah. Okey, laksanalah tugasan PDPR dengan bijak. Okey, bye. Assalamualaikum. Cikgu sayang kamu.